Sebab sekarang ni untuk pengetahuan, dia juga dihadapkan dengan satu kes yang agak berat. Dia 36B. betul. 36B ialah mandatory. Betul. So, dan ia akan berlangsung pada 14 Jun. Betul. Okey, kalau ikut tuan lah, adakah ini juga konspirasi? Saya tak berani nak sebut ini sebagai satu konspirasi sebab kita kena bagi ruang kepada proses undang-undang itu berlangsung. Dan sekarang ni pun kes tu tengah berlangsung. Cuma bila saya baca apa yang lawyer kepada Yusuf Rota sebut tentang perjalanan kes di mahkamah, polis kata dia buka pakai manual, and then bila mahkamah pergi tengok kereta tu punya tak ada tempat nak buka manual kan. Ya. So this kind of stories ni, pencanggahan ni menyebabkan orang question the timing of the case. Dan cap jari Yusuf Rota tak ada pun pada dadah tu. Pada apa cannabis tu kan, bungkusan cannabis tu tak ada cap jari. Dia dah buat apa ni dusting punya proses tu, tak ada. Jadi benda-benda macam ni, pandangan saya lah, saya tak nak mendahului mahkamah, tapi saya rasa dia dengan apa yang perkembangan yang berlaku sekarang ni, dia payah nak. Back to our Prime Minister kan. Benda ni been related kepada dia dan mungkin pembantu-pembantunya. Setakat ni kita tak dengar lagi denying daripada Perdana Menteri terhadap tuduhan konspirasi ni. Sebab ni konspirasi kan. Sekurang-kurangnya mungkin ada respon dan sebagainya. Kenapa tuan rasa PMX tidak respon? Kena beri laluan kepada mahkamah. Yalah, bila orang tuduh PMX kata ni part of the conspiracy untuk bukan nak ni maknanya nak beri amaran kepada Yusuf Rota, nak silentkan dia, nak some sort of deal lah kan. Tapi unfortunately Yusuf Rota dia sekarang ni dia memang tekad nak berlawan kes ni sebab dia tahu dia di pihak yang benar. Apa jadi lawan kan. Tahniah pada Yusuf Rota. Kita kalau duduk di tempat dia tu kan belum tentu lagi kan. Betul, goyang kan. Jangan kata goyang di situ, dalam study room tu pun lain macam kan. Kita betul. Lari menangis duduk dalam hutan, betul, tak mau keluar dah kan, takut kan. Tapi dia boleh tampil. The next day dia tampil, and then dia tahu dia lawan one of the powerful men in Malaysia. And then bila benda ni konspirasi ataupun yang dikatakan konspirasi ni, pada saya PMX cerdik lah bila dia tak respon. Sebab kalau dia respon, dia akan more digging, orang akan start lagi. Jadi the best way untuk putuskan sesuatu naratif tu adalah tak respon. So, tak respon ialah respon lah. Dalam hal ni saya rasa PMX bijak lah dia tak respon.